Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak, menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang seterusnya, iaitu huruf Zai. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya sama macam huruf sebelum ni. Letakkan pen di atas garisan sedikit, buat garisan meluncur ke bawah, menembusi garisan dan akhir sekali letakkan satu titik tepat di atasnya. Nampak tak? Dah siap satu huruf Zai yang ada satu titik di atas. Jom kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, kita buat rupa gelongsor meluncur ke bawah dulu. Kemudian letakkan satu titik di atas. Tarik perlahan-lahan dan siap. Mudah sangat kan huruf Zai ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.